Lah ni aku duk ada dengan adik Muhammad Syaputra Yusof. Dia ni kira seorang dia duk main violin lah. Dia kan budak apa sekolah mana tu? Boleh cerita sikit sejarah apa ke? Saya sekolah SMK Bandar Baru Pedah. Saya lahir waktu tahun 2013. Saya start main biola ni waktu umur saya 6 tahun. Saya nak main biola ni sebab waktu dulu kan duk tengok cerita macam cerita Allahyarham P. Ramlee. Lepas tu adalah tertengok gambar anak Ustaz Ali. Jadi saya tengok dia duk main biola tu, jadi macam rasa nak try juga. Habis tu minta dekat ayah dulu. Ayah nak beli biola, nak main. Habis tu lepas beli tu barulah ayah boleh ajak saya. Lepas dia ajak saya tu, saya pun duk tengok ada ayah pun dulu main Gazapati. Dia buat pelawak. Jadi pelawak Gazapati Umara. Saya mula-mula tak mau masuk Gazapati Umara, tapi cuman saya rasa macam lagu-lagu dia macam sedap. Saya masuk lah. Habis tu saya belajar sampailah sekarang. Belajar main biola ni kat siapa? Dekat arwah ayah. Oh, arwah ayah dia boleh main ni biola. Kira Gazapati Pak Umara. Oh, selain daripada biola apa lagi duk main? Baru belajar nak main gitar, piano, drum. Jadi dekat sekolah mah cikgu semua tahu ada duk main ni semua. Tahu. Saya ada masuk juga pertandingan. Pertandingan main macam Got Talent ke apa ke. Saya masuk. Saya sekarang umur 13. 13, tingkatan 1. Selain daripada duk main apa dengan Gazapati Mutiara Umara tu, ada lagi tempat-tempat lain duk main show apa ke? Ada, saya main. Ada sekali dua saya main dengan Gazapati Kepala Batah. Hari tu kami pergi main dekat KL. Habis tu main Boria Umara. Boria Umara tu bukan main biola. Yang tu macam pegang prop. Yang paling hebat, saya pernah main dekat depan Timbalan Perdana Menteri. Buat berlakon dekat cerita Anak Mami Jarum. Sebagai orang tu apa duk main biola ni, yang kata adik Syaputra ni kan, perancangan masa depan nak buat apa? Nak jadi artis. Artis tu? Impian saya macam nak jadi artis macam P. Ramlee. Sebab dia pandai main alat muzik semua. Dia pun terkenal, pandai berlakon, boleh menyanyi. Yang itulah cita-cita saya. Nak jadi artis. Boleh menyanyi tak? Boleh menyanyi? Apa agak lagu lah? Menyanyi saya boleh. Lamunan ku tersentang, lalu ku mendongak, gemuruh rasa, terpaku sukma, dan terkena lontaran senyuman misteri. Siapakah gerangan sang puteri mengalung cinta di leherku dan terus berlari. Aku coba mengejar bayang-bayangnya. Itulah. Okey. Saya boleh tak tunjuk macam mana main biola ni apa ke? Lagu-lagu yang best memang kan? Main lagu Gazapati ya. Gazapati kan? Okey. Masa mula dia sebelum minat dengan main biola atau violin, dulu sebelum tu masa dia umur tadika dia minat dekat menyanyi. Dia menyanyi mewakili sekolah peringkat daerah. Dia dapatlah nombor 1 mewakili sekolah. Lepas tu cikgu dia suruh dia pula mewakili peringkat negeri antara semua sekolah Pulau Pinang lah. Satu pra lagi dia dapat Johan. Adik Syaputra ni saya dah tengok lama dah bakat dia daripada zaman masa dia kanak-kanak lagi, dan dia juga terlibat dalam kumpulan Gazapati dia iaitu Mutiara Umara. Dia terlibat sebagai pemain violin.
Dan selepas tu bila pemain violin utama dah tak sihat, jadi adik putera ni terus menjadi sebagai pemain violin utama. Walaupun dalam kumpulan Raja Parti saya tu ada orang tertua, ada macam-macam pemain veteran semua, tapi pemain violin ni kita bagi seorang pemain cilik, adik putera, walaupun dia kecil tapi dia dapat bermain macam-macam lagu-lagu yang kalau bagi saya lagu Raja Parti ni payah. Yang orang kata kalau orang-orang luar ni tak tahu, tapi adik putera dapat tahu. Sebenarnya adik putera ni sebelum tu arwah bapa dia Yusof juga pelawak Raja Parti kumpulan kami. Jadi arwah bapa dia ni banyak melatih dia di rumah, latih dia bermain violin, latih dia lagu-lagu apa yang susah-susah, lagu Arab apa semua. Tiba-tiba bila bapa dia meninggal, saya rasa macam tanggungjawab tu main kat saya.